Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman bin Mas'ad. Saya akan membentangkan tugasan berkenaan dengan hadis rukun Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan hanya Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu. Berdasarkan hadis tadi menunjukkan bahawa Rasulullah SAW telah memberitahu kepada kita berkenaan dengan rukun-rukun Islam. Terdapat 5 rukun Islam. Yang pertama adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua adalah mendirikan solat. Yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah menunaikan haji. Rukun Islam yang pertama adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Lafaz syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lafaz yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, bermaksud aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Di dalam lafaz ini juga kita mengisbatkan zat Allah Subhanahu Taala yang maha wujud dan sifat-sifatnya yang sempurna. Lafaz yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dalam lafaz ini membawa erti aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad Rasulullah. Dalam lafaz ini juga kita mengisbatkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dan meyakini ajaran yang dibawa oleh Nabi adalah benar. Rukun yang kedua adalah solat. Solat adalah perkataan dan perbuatan tertentu bermula dengan niat diakhiri dengan salam. Solat adalah amal yang pertama dihisap. Sabda Nabi SAW, amalan yang pertama kali akan dihisap daripada seseorang hambanya pada hari kiamat adalah solat. Solat juga adalah merupakan pembeza antara Muslim dan kafir. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya jarak antara seseorang yang syirik dan kufur adalah meninggalkan solat. Rukun yang ketiga adalah zakat. Zakat adalah mengeluarkan harta dengan kadar tertentu untuk diberikan kepada 8 golongan asnaf. Asnaf zakat ada 8. Yang pertama adalah fakir, kedua adalah miskin, ketiga adalah amil, keempat adalah mu'allaf. Seterusnya adalah riqab, iaitu hamba yang ingin membebaskan dirinya. Seterusnya al-gharimin, orang yang berhutang yang ingin melunaskan hutangnya. Fi sabilillah, dan juga ibnu sabil, musafir yang terputus bekalan. Rukun yang keempat adalah puasa. Puasa adalah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Puasa juga wajib dilaksanakan oleh semua umat Islam pada bulan Ramadan. Kelebihan bulan Ramadan: 1. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam di mana pahala dilipat gandakan jika seseorang beramal pada malam tersebut. Yang kedua adalah bulan Al-Quran, di mana pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Seperti mana di dalam Al-Quran menyebut, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Yang ketiga adalah bulan keampunan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan keinsafan, maka segala dosanya yang telah lalu dihapuskan. Rukun yang kelima adalah haji. Haji adalah mengunjungi rumah Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan haji. Terdapat 2 bahagian di dalam haji. Yang pertama adalah rukun haji. Antara rukun haji ialah niat ihram haji, wukuf, tawaf, sa'i, bergunting dan tertib. Manakala yang kedua adalah wajib haji.
Antara wajib haji adalah niat di miqat, larangan haji, bermalam di Muzdalifah, melontar pada 10 Zulhijjah, bermalam di Mina, melontar pada 11, 12, 13 Zulhijjah. Assalamualaikum. Saya Muhammad Amal bin Muhammad Marbat akan membentangkan hadis berkenaan iman. Hadis tersebut berbunyi, Fa'akhbirni anil iman. Qal, an billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qal, sadaqta. Maksudnya, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Berdasarkan hadis di atas, dapat disimpulkan bahawa iman terdiri kepada 6 rukun, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Rukun iman yang pertama ialah beriman kepada Allah. Maksudnya, seseorang Muslim wajib percaya bahawa Allah adalah Tuhan yang Esa dan tiada Tuhan selain daripada Allah. Selain itu, kita juga wajib percaya bahawa Allah sebagai Tuhan yang mencipta dan yang mentadbir alam ini. Itu adalah teras akidah seseorang Muslim dan tidak boleh ada syak dan ragu-ragu terhadap perkara itu. Rukun yang kedua ialah beriman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan daripada cahaya. Malaikat juga adalah makhluk yang sentiasa taat dan patuh perintah Allah. Jumlah malaikat terlalu banyak melebihi bilangan pasir di pantai dunia. Akan tetapi hanya 10 sahaja yang wajib diketahui, iaitu malaikat Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Munkar, Nankir, Rakib, Atib, Israel dan Israfil. Rukun iman yang ketiga ialah beriman kepada kitab. Kitab ialah kalamullah yang diturunkan kepada Rasul yang fungsinya sebagai panduan hidup manusia. Hanya 4 kitab sahaja yang diturunkan, iaitu kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Rukun seterusnya ialah beriman kepada Rasul. Rasul adalah lelaki utusan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pembimbing kepada manusia untuk mengenal Allah. Bilangan Rasul yang diutus seramai 313 orang, tetapi hanya 25 yang wajib diketahui, termasuk Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Rukun yang kelima ialah beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat ialah kehidupan selepas kematian yang mana alam akan dihancurkan dan semua makhluk akan dimatikan. Seterusnya akan dibangkitkan semula untuk diadili setiap perbuatan. Dan setiap perbuatan akan dibalas setimpal dengan perbuatan mereka, sama ada ditempatkan dalam syurga atau diumban ke dalam neraka. Rukun yang terakhir ialah beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ini ialah segala amalan yang berlaku sama ada dulu, sekarang atau akan datang telah ditentukan oleh Allah sejak azali lagi. Namun manusia diberi pilihan untuk menentukan hidup mereka dengan berusaha dan bertawakal kepada Allah. Apapun yang berlaku, kita perlu terima perkara tersebut dan redha dengan takdirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Muhammad Faiz bin Muhammad Marbat, akan membentangkan hadis berkenaan ihsan. Hadisnya berbunyi, Fa'akhbirni anil ihsan. Qala, an ta'budallah ka'annaka tarahu, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Maksudnya, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Seterusnya, kita masuk kepada konsep ihsan. Apakah yang dimaksudkan dengan ihsan? Ihsan ialah berbuat baik dan melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya dan yang paling elok. Kita perlu berbuat ihsan kepada sesama manusia dan kepada makhluk yang lain.
Apabila bercakap tentang ihsan, ia berkait rapat dengan kesempurnaan dalam ibadah. Yang pertama ialah kesedaran dilihat. Kita tahu Allah Maha melihat akan setiap perbuatan yang dilakukan hamba-hambanya. Oleh itu, Allah sentiasa melihat kita. Maka kita akan ikhlas dalam beribadah dan tidak akan melakukan apa yang Allah larang. Yang kedua ialah keikhlasan dalam beribadah. Bila adanya sifat ikhlas dalam beribadah, kita akan beribadah dengan penuh cinta dan pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah. Oleh itu, kita tidak akan mengharapkan sebarang pujian daripada manusia yang lain. Yang ketiga ialah kesempurnaan amalan. Apabila sifat ihsan sudah ada dalam diri seseorang Muslim, dia akan melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, iaitu dengan cara bersungguh-sungguh dan teliti dalam setiap aspek. Maka, itulah ibadah yang paling sempurna yang Muslim tersebut dapat capai dan mungkin itulah ibadah yang Allah terima. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan satu nilai teras dalam Islam, yakni persaudaraan, yang bukan sekadar konsep abstrak tetapi praktikal pada masa kini, terutama dalam menghadapi ujian seperti bencana alam yang baru-baru ini kita hadapi di Johor. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini, persaudaraan bukan hanya perasaan tetapi tindakan nyata untuk kebaikan bersama. Jika kita mencintai diri sendiri dengan menjaga kesihatan dan keperluan, adakah kita juga prihatin untuk memastikan saudara kita yang dalam kesusahan turut terbela? Seterusnya kita beralih pula kepada slide yang seterusnya, yakni kepentingan persaudaraan di dalam Islam. Yang pertamanya adalah mewujudkan perpaduan ummah, yang mana kita boleh mencegah perpecahan seperti kisah Uhud di dalam sejarah Islam. Yang kedua, kepentingan persaudaraan mampu memperkukuhkan hubungan sosial, yang ini membawa kepada asas masyarakat harmoni. Yang ketiga, menghapuskan perpecahan dan permusuhan dalam memastikan negara kita sentiasa aman dan makmur. Yang terakhir sekali, mendapat keberkatan dan rahmat Allah SWT. Semoga dengan rahmat ini dapat membantu kita sebagai umat Islam untuk terus bersatu. Baik, di dalam slide ini pula berkaitan dengan aplikasi di dalam kehidupan nyata. Contoh pertama, kita boleh mengaplikasikan sifat persaudaraan dengan saling membantu dalam kesusahan. Contoh, menyumbang kepada mangsa bencana, membantu jiran yang kesempitan. Yang kedua, menjaga hubungan baik dan silaturahim. Hubungan baik dengan keluarga, rakan dan komuniti harus sentiasa dijaga, kerana ini menunjukkan sifat persaudaraan yang penting di dalam agama Islam. Yang ketiga, berdoa untuk kebaikan saudara seagama. Berdoa bukan sahaja sekadar kata-kata tetapi bukti keprihatinan kita terhadap mereka. Yang keempat, mengamalkan empati dan tolong-menolong. Antaranya boleh diadakan program seperti Adopt a Family semasa banjir. Pada slide ini saya bawakan antara contoh terkini banjir di Johor. Baru-baru ini, Johor dilanda banjir yang menjejaskan lebih 10,000 penduduk di 5 daerah. Sebanyak 79 pusat pemindahan sementara, yakni PPS, telah dibuka. Masyarakat setempat dan pihak berkuasa juga berganding bahu membantu mangsa banjir. Terdapat banyak kerjasama masyarakat setempat, sukarelawan dan juga pihak berkuasa. Semangat persaudaraan Islam ini dapat dilihat melalui bantuan sukarelawan, sumbangan makanan dan tempat perlindungan. Ini bukan sekadar bantuan, inilah cerminan cinta kepada saudara seagama sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Banjir di Johor mengajar kita bahawa persaudaraan bukan hanya semata-mata teori di dalam kelas, tetapi ianya adalah amalan daripada hadis hingga kepada aplikasi moden. Ia adalah kunci kepada kejayaan ummah. Jadi, marilah kita menyantuni mereka yang memerlukan dan memperkukuhkan silaturahim serta menjadi penyelesaian bagi masalah saudara seagama. Semoga Allah SWT merahmati usaha kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.